Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dimuliakan Tuan Imam, Barisan AJK dan pegawai masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita dihimpunkan dalam satu majlis ilmu kuliah fiqh sirah. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memanjangkan umur kita, memberi izin untuk kita bernafas dan hidup lagi pada hari ini, dan melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita yang terlalu banyak, yang wajib untuk sama-sama kita syukuri segala pemberian dan anugerah-anugerah ini. Dan syukur juga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kita dengan nikmat iman dan Islam, yang mana inilah merupakan nikmat yang terbesar dalam kehidupan manusia, yang menjadi kunci untuk kebahagiaan manusia di dunia dan juga di akhirat. Maka sama-samalah kita berdoa dan kita berusaha agar kita hidup dan mati kita dengan iman dan Islam ni, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada malam ini kita akan sambung, iaitu kuliah kita pada tajuk penyiksaan. Yang mana di bawah tajuk ni didatangkan secara ringkas beberapa kisah tentang bagaimana Nabi SAW sendiri berdepan dengan ujian, penyiksaan, penentangan oleh orang Quraisy musyrikin Mekah. Dan juga didatangkan juga dengan kisah beberapa orang sahabat, termasuklah Khabbab bin Al-Arat, yang berdepan dengan ujian yang sangat berat, penyiksaan yang sangat teruk dihadapi oleh beliau. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam sirahnya terlalu banyak contoh-contoh yang menerangkan, yang mengisahkan tentang penyiksaan yang dilakukan oleh Quraisy kepada orang Islam pada ketika itu. Termasuklah Bilal bin Rabah, termasuklah keluarga Ammar bin Yasir, mak dia dan ayah dia, dan sahabat-sahabat yang lain yang disiksa oleh pembesar-pembesar musyrikin Quraisy. Jadi apabila kita melihat kepada kisah-kisah ini, tuan-tuan, mungkin akan jadi timbul dalam pemikiran kita perkara yang mungkin akan timbul dalam pemikiran sebagian orang. Kenapa kalaulah Muhammad itu, kalau Islam itu berada dalam kebenaran, merupakan satu agama yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, kenapa mesti mereka melalui kesusahan, penyiksaan yang sebegitu? Kenapa Nabi sendiri perlu berdepan dengan penyiksaan yang semacam itu? Sahabat-sahabat yang menjadi pendukung Nabi berdepan dengan ujian dan penyiksaan yang semacam itu. Maka inilah yang cuba kita nak rungkaikan pada malam ini sebagai pengajaran daripada kisah-kisah tersebut.
Maka telah kita bacakan sebelum ini, iaitu berkaitan dengan kita hidup atas muka bumi ini sebagai manusia. Kita ni merupakan mukallaf. Kita ni orang yang dipertanggungjawabkan dengan suruhan agama, suruhan syariat. Maka termasuk dalam suruhan agama itu ialah kita mengajak kepada dakwah orang kepada Islam, kita berjihad fi sabilillah. Maka itu juga termasuk dalam taklif syarak, termasuk dalam suruhan agama. Maka bila orang yang melakukan kerja dakwah, berjihad di jalan Allah, mempertahankan agama Allah, nak tak nak, dia pasti akan berdepan dengan ujian-ujian daripada musuh. Pasti akan ada ujian dalam kehidupan mereka. Maka inilah yang dilalui oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Dan daripada taklif syarak itulah yang menunjukkan ubudiyah, penghambaan seorang manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penulis mengatakan dalam kitabnya, wa min ajli hadza kana wajib ibadullah fi hadzal dunya tahqiq amrayn isnain. Jadi sebab itulah adalah menjadi kewajipan seorang hamba itu, hamba Allah ke atas muka bumi ini, iaitu dia mesti mentahqiqkan, dia mesti merealisasikan dua perkara dalam kehidupan dia. Yang pertama, berpegang dengan Islam dan juga mendirikan masyarakat Islam yang benar. Ini kewajipan kita sebagai hamba, berpegang dengan Islam betul-betul. Dan kita membina masyarakat Islam, itu kerja kita. Nak bina masyarakat Islam ni, nak tak nak kita kena dakwah. Nak tak nak kita kena terangkan kebaikan Islam. Kita kena usahakan supaya orang lain ambil Islam ni sebagai cara hidup. Dan yang keduanya ialah melalui kesusahan-kesusahan untuk kita capai apa yang diletakkan pada perkara yang pertama tadi. Perkara pertama tadi apa? Berpegang dengan Islam dan nak membina masyarakat Islam. Yang kedua, kita melalui jalan-jalan yang ada kesukaran sepanjang jalan tersebut. Maka dekat sini ini memerlukan kita mengorbankan harta kita, mengorbankan diri kita untuk melaksanakan tuntutan yang pertama tadi. Jadi ini dua perkara yang tak dapat nak dipisahkan, disebutkan oleh penulis. Berpegang dengan Islam, memperjuangkan Islam, membina masyarakat Islam. Dan yang keduanya, melalui segala kesusahan yang perlu kita hadapi sepanjang kita membina, sepanjang kita nak merealisasikan perkara pertama tadi. Jadi maknanya, awal lagi kita dah boleh nampak penulis cuba nak membayangkan kepada kita, hidup kita sebagai Islam ni, nak tak nak jalannya tu mesti berdepan dengan kesusahan. Nak tak nak, pasti kita akan lalui kesusahan-kesusahan ini. Maka kita, Allah Subhanahu Wa Taala mentaklifkan kepada kita dengan supaya kita ni beriman. Ini tanggungjawab kita yang pertama, untuk kita beriman. Dan kita juga ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berpegang dengan segala perkara wasilah yang untuk mencapai kepada keimanan tadi. Beriman, nak jaga pula iman tu sampai mati, nak melaksana pula tuntutan iman tadi. Maka selain daripada beriman dan melaksanakan keimanan tadi, iaitu kita mesti melalui jalan-jalan untuk kita melaksanakan keimanan tadi. Dan jalan yang untuk kita melaksanakan keimanan tadi tidak ada laluan yang mudah. Tidak ada kemudahan dalam kita nak melaksanakan tuntutan iman tu, tak ada. Maka penulis mengatakan, kalaulah Allah nak, Allah akan jadikan satu jalan ini, nak binakan masyarakat Islam ini selepas iman tu senang je. Nak jadikan jalan yang mudah boleh. Ini ketentuan Allah. Dalam nak jadikan jalan keimanan tu senang ke susah ke, Allah nak jadikan mudah tu senang aja, boleh, tak ada masalah. Kalau Allah nak jadikan itulah hakikat jalan keimanan, confirm mudah ya jadi. Tetapi disebut oleh Quran kata apa? Walakin asir fi hadhihi sabil la yadullu hina idzin ala syai'in min ubudiyyati salik lillahi. Jadi kalaulah macam itu, walau semudah itu,
maka itu tidak menunjukkan ubudiyah seseorang tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah beriman tu terlalu mudah, kalaulah beriman tu tidak ada kesusahan, maka dekat situ tidak akan ada bukti ubudiyah, penghambaan seorang hamba tu takkan dapat dibuktikan. Tak boleh nak nampak. Nak dapat bukti ke penghambaan tu, mestilah kita bersusah payah untuk menunjukkan kita ni hamba. Barulah hamba betul. Ni nak jadi hamba tapi nak senang lenang dalam hidup. Tak hamba lah macam tu. Kan? Wa ala annahu qad ba'a hayatahu wa ma lahu yauma a'lana al-iman. Dan juga tak menunjukkan bahawa tidak menunjukkan pada hari pertama dia seseorang itu menunjukkan keimanan dia, itu pun tak menunjukkan, tak ada bukti pengorbanan dia dalam hidup dia untuk agama. Takkan nampak pada hari pertama seorang itu menunjukkan keimanan. Seorang bila dia dah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu baru dia beriman. Maka selagi mana dia tak lagi mengorbankan harta dia, hidup dia untuk agama, maka tak nampak lagi kesungguhan keimanan dia. Okay, jadi maknanya tuan-tuan, apabila hanya sekadar kita mengakui keimanan, sebut dekat mulut, sebab senang cerita macam tu lah, maka tidak mampu untuk kita menilai seseorang itu sama ada dia telah menjadi seorang yang mukmin atau munafik, sama ada dia tu seorang yang benar keimanannya ataupun dia orang yang menipu dalam keimanannya. Tak dapat nak dibuktikan apabila hanya sekadar sebut dengan mulut. Tak cukup hanya sekadar apabila melafazkan syahadah sekadar yang apa yang nampak, maka bukti keimanan tu tak nampak. Walaupun orang lain memang tak dapat nak tengok apa dalam hati tu. Confirm. Jadi selagi tidak kita melalui ujian, maka tak nampaklah bukti keimanannya. Jadi kalau seorang yang imannya tak cukup kuat, apabila berdepan dengan kesusahan untuk membuktikan keimanannya, maka dia akan gagal. Kalau keimanannya itu keimanan yang tak kuat. Tapi untuk seorang yang keimanan cukup kukuh dalam hati dia, maka apabila dia berdepan dengan ujian sepanjang kehidupan dia, maka kat situlah akan menunjukkan bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa izan fa inna ma yulaqihi ad-du'atu ila Allah wal mujahidun fi sabili iqamati al-mujtami' al-muslim sunnatun ilahiyyatun fil kaun. Maka oleh itu apa saja yang dihadapi oleh para duat kepada Allah Subhanahu wa taala, duat, orang yang bawa kerja dakwah, dan juga orang yang bermujahadah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam nak meninggikan, dalam nak membina masyarakat Islam, itu semua itu kesusahan itu, kepayahan itu, masyaqqah itu adalah merupakan sunnah ilahiyah. Itu merupakan sunnatullah yang memang telah Allah letak siap-siap. Kalau kamu nak jadi orang yang berjihad di jalan Allah, mesti susahnya. Memang dah siap letak. Seperti mana Allah dah meletakkan sunnahnya, nak kenyang, nak hilang lapar, kena makan, maka begitu jugalah Allah meletakkan sunnahnya. Kalau kamu nak jadi orang yang berjihad di jalan Allah, kamu pasti akan didatangkan dengan kesusahan. Tentulah. Itu nama sunnatullah tu. Maka orang yang melalui ujian-ujian dalam kehidupan, yang mana itu yang merupakan sunnatullah sejak zaman dahulu lagi, maka orang yang melalui kesusahan-kesusahan ini, dia akan ada 3 hukum pada dia. Yang pertamanya, akan adanya terzahirnya pada dia, dan sepanjang ujian itu akan nak melihat sifat ubudiyah yang sepatutnya ada dalam diri manusia.
Ujian-ujian tu adalah untuk melihat sifat ubudiyah yang ada dalam diri manusia. Sebab kita ni manusia hidup atas muka bumi, Allah jadikan untuk kita ni mengabdikan diri kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu menyembah aku, supaya menyembah Allah, supaya Allah, ini ditafsirkan oleh ulama, supaya mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tugas kita atas muka bumi ni. Jadi ujian itulah yang akan menjadikan kita ni terzahir sifat ubudiyah. Kalaulah kita boleh berdepan dengan ujian-ujian kehidupan tadi, ujian-ujian sepanjang kerja dakwah tadi. Dan yang keduanya disebutkan oleh penulis, sifatut taklif al-mutafarri'ah min sifatil ubudiyah. Yang kedua yang akan terzahir ialah taklif ataupun apa yang disebut sebagai beban syarak tu. Apabila adanya ubudiyah, nak membuktikan ubudiyah itu mesti kita melaksanakan bebanan syarak, suruhan syarak, mesti kita laksanakan. Maka apabila seorang tu sama lelaki atau perempuan, disebutkan oleh dalam kitab tu, apabila telah sampai dia menjadi umur yang akil baligh, maka dia telah menjadi mukallaf di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia perlu melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada syariat yang difardukan kepada atas diri dia ataupun syariat yang perlu dilaksanakan dalam undang-undang Islam dalam masyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat. Maka ala ayyatahammal fi sabili dzalika kathiran minasyiddah wal azab, yang mana sepanjang dia nak melaksanakan taklif tadi, tadi disebutkan oleh mulia ada dua taklif ni, disebutkan secara kasarnya ada dua, iaitu taklif yang berkait dengan syariat Islam untuk dalam diri dia. Yang kedua, syariat melaksanakan undang-undang Islam dalam masyarakat dia. Dua. Jadi nak melaksanakan dua benda ni, pasti dia akan berdepan, sepanjang jalan dia nak laksanakan tu akan adanya asyiddah wal azab, akan adanya kesusahan dan penyiksaan. Sehinggalah akhirnya bila dia berjaya, maka akan terlaksanalah apa yang disebut sebagai taklif tadi tu. Jadi yang pertama tadi, apabila dengan ujian kehidupan kepada kehidup seorang da'i ataupun berdakwah kepada Allah, dan juga orang yang berjihad di jalan Allah, yang pertama kat situ nak lihat adanya sifat ubudiyah yang pertama. Yang kedua, adanya sifat taklif, terlaksananya taklif yang telah diletakkan dalam diri seseorang, maknanya suruhan syarak, bebanan syarak. Okey. Yang ketiga, izharu sidqil kadzibin wa kadzbil kadzibin, iaitu dengan ujian tadi nak menzahirkan kebenaran orang-orang yang benar dan nak menzahirkan penipuan orang-orang yang menipu dari sudut keimanan dia. Kat situ akan terbukti dengan ujian-ujian tadi. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan dalam surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin. Adakah manusia itu mereka menyangka bahawa mereka akan ditinggalkan, dibiarkan untuk mereka mengatakan kami ini telah beriman dalam keadaan mereka masih lagi tidak diuji. Mengaku beriman, tak ada ujian, boleh mengaku senang-senang saya orang yang beriman. Allah kata tak ada orang yang dibiarkan sebegitu mudah. Pasti akan, dengan maksud pasti akan ada ujian dalam kehidupan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, kami dah uji dah dulu, orang-orang dulu dah kena uji dah. Kalau kamu hari ni kena ujian, kamu rasa berat, kamu rasa tak boleh nak tanggung, kamu rasa nak disebabkan ujian ni sepatutnya menyebabkan kamu ni nak tinggalkan agama, tinggalkan bebaran syarak, tak nak melaksanakan suruhan-suruhan agama,
Buat kerja dakwah berdepan dengan kesusahan, rasa berat tinggal kerja dakwah. Orang-orang dulu semuanya dah kena dah ujian keimanan kepada mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka dengan ujian tadilah maka Allah mengetahui siapa yang benar keimanannya dan siapa yang al-kadhibin, yang menipu dalam keimanannya. Bukanlah dengan maksud Allah tak tahu siapa beriman betul-betul, siapa yang imannya tak betul. Bukan Allah tak tahu. Tetapi untuk Allah nak memberikan bukti supaya benda tu ke akhirat nanti menjadi saksi. Kamu dulu kat dunia dulu bila aku datangkan dengan ujian, kamu sanggup untuk murtad daripada agama aku. Ya, baru ada bukti bahawa seorang tu memang imannya memang betul-betul iman yang palsu. Tapi kalaulah hanya semata-mata Allah tahu aja, tiba-tiba akhirat nanti Allah tahu saja seorang tu ini dalam hati dia sebenarnya iman tak betul. Hanya sebab itu masukkan dalam neraka, maka mungkin manusia akan walaupun Allah boleh saja nak masuk neraka siapa-siapa pun, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi kalau hanya sebabkan pengetahuan itu saja Allah ambil seorang masuk dalam neraka, mungkin kita sebagai manusia yang biasa ni, yang menggunakan logik akal lah, akan fikir takkanlah tak ada bukti pun tiba-tiba masuk neraka kan? Ya. Jadi sebab itu Allah kata aku datangkan ujian, aku datangkan kesusahan, aku datangkan dengan cabaran dalam keimanan dia, supaya akhirnya terbukti betul-betul dia tu memang tak beriman. Layaklah masuk neraka. Gitu. Tak. Bukannya dengan maksud Allah kata fal ya'lamannallahu alladhina amanu tu, sadaqu tu, bukanlah dengan maksud Allah sebelum tu tak tahu. Allah tahu dah apa sifat seseorang tu, iman ke, kufur ke, munafik ke, fasik ke, Allah tahu dah. Ya. Cumanya Allah datangkan taklif, Allah datangkan kesusahan, Allah datangkan ujian dalam hidup kita ni supaya ia menjadi bukti di hadapan Allah di akhirat nanti. Dah kau dunia dulu aku bagi kau taklif, kau buat apa dengan taklif yang aku suruh? Aku bagi kau dengan ujian untuk apabila kau mula-mula nak buat kerja dakwah, tiba-tiba kau lari daripada kerja dakwah. Apa bukti keimanan kau? Kan? Jadi benda tu akan menjadi bukti. Bukannya nak katanya Allah tak tahu, Allah tahu dah. Okey? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ya? Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga sedangkan Allah belum lagi membuktikan siapa di kalangan kamu yang betul-betul berjihad di jalannya, dan sebelum Allah membuktikan sesiapa yang bersabar dengan ujian. Ini pun satu lagi Allah menggunakan istilah walamma ya'lami. Allah selagi mana Allah belum tahu. Hakikatnya bukan Allah tak tahu orang yang berjihad, siapa yang jihad, siapa tak jihad. Bukannya Allah tak tahu siapa yang sabar dan siapa tak sabar. Tapi Allah datangkan ujian baru terbukti untuk diri orang tu sendiri. Okey, jadi maknanya kat sini ujian ini adalah sunnatullah kepada seluruh hamba dia. Walan tajal li sunnatillahi tabdila, maka sunnatullah ni takkan berubah. Macam itulah zaman nabi-nabi dulu pun macam tu, zaman para wali dulu pun macam tu, orang soleh-soleh yang dulu pun macam itulah. Apabila mereka menunjukkan keimanan dia, maka Allah datangkan ujian, bertambah lagi keimanan. Allah datangkan ujian, Allah datangkan lagi dengan, maka tambah lagi keimanan. Itu baru orang yang beriman dengan sebenar-benar. Maka para sahabat, mereka terpaksa berdepan dengan kesakitan, penyiksaan, sampai ada di kalangan mereka yang mati, ada yang buta, ada yang bermacam-macam dilakukan kepada mereka. Jadi itu semua adalah sebahagian daripada contoh-contoh yang nak membuktikan bahawa pastinya orang yang mengaku beriman akan berdepan dengan perkara tersebut. Walaupun kalau ikut-ikutkan sahabat ni Allah yang mulia, sahabat orang mulia kan, mulia-mulia sahabat, ujian mereka begitu berat. Sebab itulah disebutkan beratnya ujian ni untuk orang yang tinggi kemuliaan dia.
Lagi mulia orang tu, lagi berat ujian dia. Ada antara Nabi-Nabi ni dia panggil dengan ulul azmi. Ada 5 orang Nabi ulul azmi. Sebab apa? Dimuliakan macam tu? Sebab ujian dia lebih berat. Ujian dia, mencabaran dalam dakwah dia begitu besar. Kan? Sampai ada golongan yang tertentu. Kan? Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, orang yang paling asyadul bala, orang yang paling berat ujian, orang yang paling berat cabaran, ialah para Nabi. Thumma alladhi, kemudian orang yang kemudian tu ialah orang yang soleh, orang yang alim. Maka inilah golongan yang paling berat ujian dalam kehidupan mereka. Lagi tinggi keimanan, lagi berat ujian Allah datangkan dalam kehidupan dia. Walaupun mungkin kita fikir-fikir, kalau Nabi Sulaiman tu berat apa ujian dia, adalah bidang dia yang berat pada dia. Ya, adalah ujian yang ada pada dia yang berat. Jadi maknanya kita saja yang mungkin fikir-fikir, ada kot Nabi yang tak susah. Semua Nabi berhadapan dengan kesusahan. Jadi apabila kita dah faham, begitulah tabiat ujian yang pasti akan dia datangi, yang akan mendatangi kehidupan seorang yang mengaku Islam dalam dia nak membina masyarakat Islam. Maka kat sini kita tahulah annahu laisa min haqiqatihi uqubat wa sududat. Maknanya bukanlah jadi bila kita faham apabila azab, penyiksaan itu adalah sunnatullah dalam perjuangan, sunnatullah dalam kita nak bawa Islam, nak buat kerja dakwah, maka hakikatnya itu bukanlah penyekatan. Itu bukanlah satu macam pembalasan kepada orang tu. Contoh, mungkin kita ada orang kata, ada orang yang kuat, dia berjihad, tapi dalam kehidupan kita tengok punya banyaknya ujian yang terpaksa dihadapi. Mungkin ada orang kata, itulah perjuangan ni tak betul, sebab itulah dia kena sekian-sekian, sebab itulah dia sampai kena penjara, sebab itulah dia kena caci maki, sebab itulah dia kena dihina sebagai ahli sihir dan sebagainya. Sedangkan ujian bukannya untuk menyekat, untuk nak mengatakan betul tak betul, tetapi ujian tu adalah sunnatullah dalam kerja perjuangan. Okay. Bahkan ujian itu ialah suluk, bal huwa sulukun fi at-tariq at-tabi'i allati khattahu Allah. Dia merupakan satu benda yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan seorang Islam, bainal muslim wal ghayah. Dia memang dah diletakkan di antara seorang Islam, dan untuk dia mencapai tujuan dia dalam dia beriman, tujuan dia dalam nak membina masyarakat Islam, memang itulah benda yang Allah dah sediakan. Allah bentangkan kesusahan. Kita tengok orang buat kerja untuk Islam, tak habis-habis pun, berpuluh-puluh tahun tak menang-menang pun Islam, kita fikir. Maka disebabkan itu kita kata ini perjuangan tak betul ni. Perjuangan ni tak betul. Jadi kita lihat bahawa memang orang buat kerja dakwah, orang buat kerja perjuangan untuk Islam, memang dia akan berdepan dengan kesusahan. Ini kita kena letakkan dalam pemikiran kita. Kalau tuan-tuan pada hari ini duduklah dalam ruang mana pun kita buat kerja dakwah, maka kita akan ada, kita letak dalam pemikiran kita, confirm susah kerja ni. Letak macam tu. Tapi letak confirm susah tu bukan untuk kita berhenti, tapi makna kita bersedia untuk menghadapi. Macam tu. Jadi yang kemudian tu hampir samalah disebut oleh benda, dia ulang benda yang hampir samalah. Iaitu nak ceritanya bahawa memang hujan tu benda yang pasti. Kemudian benda yang penting disebut oleh benda, kita ambil poin pentingnya, fa innahu la yanbaghi lil muslim an yatawahhama al-ya's. Tidak sepatutnya seorang Islam itu dia menjadi putus asa.
apabila dia berdepan dengan kesusahan dan juga ujian. Buat kerja dakwah, tiba-tiba rasa putus asa. Maka tak perlu putus asa, sebab itu memang benda yang dah memang sebati dengan perjuangan. Okey. Betul ke? Bal al-aks huwa al-amru al-munsajim ma'a tabi'ati hadha ad-din. Dia memang benda yang dah sebati dengan tabiat agama Islam ini. Sebab itulah inna 'alal muslimin ay yastabshiru bin nas. Dalam masa yang sama, Al-Quran juga memberikan berita gembira kepada orang Islam dengan kemenangan untuk orang yang buat kerja dakwah untuk Islam ni. Ya. Allah menjanjikan kemenangan untuk dia. Kullama ra'au annahum yatahammaluna mazidan nadhar wan nakabat sa'yan ila tahqiqi amri rabbihim. Allah menjanjikan kemenangan kepada orang-orang yang menanggung segala kesusahan dalam perjuangan ini. Kalau senang-senang cerita, Allah kata kamu kena beriman, kita pun beriman. Bila kita dah beriman, kita rasa susah, maka mungkin ada orang yang iman yang main-main, dia akan riddah, dia akan murtad, ataupun dia akan sorok keimanan dia hidup sebagai orang yang tidak beriman. Ya, iman atas nama sahaja, tapi dalam kehidupannya dia tak laksanakan keimanan dia tak berani, takut disebabkan ujian-ujian yang ada. Ataupun ada orang yang dah beriman dan dia melaksanakan tuntutan iman, berdakwah, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia sanggup hadapi ujian-ujian hidup, apabila dia sanggup hadapi ujian-ujian dakwah, maka Allah pun sebut kepada golongan yang macam ni, Islam yang kamu pegang ni, dia akan sampai masa kemenangan akan dicapai. Maka ini yang kita ambil pengajaran daripada satu ayat Allah sebutkan daripada surah Al-Baqarah. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ni ayat ni yang sepatutnya menjadi semangat kepada kita, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, adakah kamu menyangka bahawa kamu nanti akan dimasukkan dalam syurga sedangkan kamu belum lagi melalui apa yang dihadapi oleh umat-umat yang terdahulu, yang mana mereka ni masathumul ba'sa wad-dharra, yang mana mereka ni umat-umat yang terdahulu yang telah berjaya ni, mereka telah melalui malapetaka dalam kehidupan dia, melalui kesengsaraan dalam perjuangan hidup dia, dan membawa agama, menjaga keimanan, mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Susah mereka. Kalau kamu nak masuk syurga, kamu perlu melalui apa yang mereka lalui. Mereka berjaya sebab mereka berjaya masuk syurga disebabkan mereka telah lalui kesusahan-kesusahan keimanan tadi. Jadi kamu pun pada hari ini pun macam tu juga. Nak masuk syurga, kamu mesti melalui ujian-ujian keimanan, dan kamu mesti sabar hadapi ujian keimanan ni. Kalau kamu berjaya hadapi dia, barulah kamu layak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu. Sampai mereka dah bergegar jiwa mereka, sehinggalah berkata mereka dan orang-orang yang beriman, mata nasrullah, bilalah datangnya bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, bilalah datangnya kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah pun jawab, ala inna nasrullahi qarib. Ya, tidakkah kemenangan daripada Allah itu begitu dah dekat dah, tak lama. Jadi mungkin orang fikir tak lama dah dekat, aku ni umur nak mati je ni. Tak sampai-sampai pun kemenangan. Kemenangan ni, tuan-tuan, kemenangan seseorang itu bukannya apabila semestinya perjuangan dia nak membina masyarakat Islam tu semua jadi Islam, itu tanda kemenangan. Kalau nak dikirakan itu sebagai bukti kemenangan, maka kita akan lihat banyaklah nabi-nabi yang tak berjaya dalam perjuangan dakwah dia, tuan-tuan. Ya? Kemenangan ini ialah apabila sanggup menghadapi ujian dakwah dan kekal sampai mati dengan keimanan, dan juga menjalankan kerja dakwah sampai mati.
Itu kemenangan yang hakiki. Dalam satu hadis, Nabi SAW diberikan gambaran tentang keadaan hari kiamat. Ada yang mengatakan pemandangan kepada Nabi itu ialah pemandangan yang diberikan kepada Nabi ketika mana Nabi Isra dan Mi'raj. Ada yang mengatakan masa Isra Mi'raj, tapi ada yang tak sebut pun Isra Mi'raj. Bahawa dalam pemandangan yang diberikan kepada Nabi itu, dibuka kepada Nabi itu, Nabi lihat ada golongan manusia yang berkumpul. Manusia ni berkumpul dengan nabi-nabi masing-masing. Ada nabi yang dia duduk dengan 2 orang je pengikut dia. Ada nabi yang duduk dengan pengikut dia dikelilingi 10 orang, tak lebih 10 orang pun. Maknanya nabi ramai, pengikut tak ramai pun masing-masing. Jadi adakah kita nak mengatakan bahawa nabi yang ada pengikut tak ramai ni kira dia nabi yang gagal? Tak. Bukannya kemenangan tu dikira apabila kita apa yang kita usahakan tu dah berjaya dah. Aku buat kerja dakwah, semua orang dah terima Islam, masyarakat Islam telah pun terbina. Itu baru dikirakan berjaya. Itu adalah bonus. Kemenangan ialah apabila kita dapat mati dalam kita menjalankan kerja dakwah tadi. Dan ini yang dilakukan oleh para nabi. Yang mana dalam pemandangan tadi itu Nabi SAW diperlihatkan satu kumpulan Nabi yang mana keliling dia penuh dengan pengikut dia, ramai sangat. Dia tak nampak Nabi itu lagi. Dia tengok Nabi tengok banyak pengikut berkumpul. Nabi pun tanya kepada Jibril, wahai Jibril, itu umat aku ke? Jibril kata, itu bukan umat engkau lagi. Itu baru umat Nabi Musa alaihissalam. Barulah Nabi ditunjukkan oleh Jibril, umat engkau yang berada di sana tu ditunjukkan lagi ramai lagi, umat Nabi SAW. Lagi besar lagi jumlah dia. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak menyebutkan bahawa kemenangan itu ialah apabila tujuan ataupun matlamat kita iaitu membina masyarakat Islam tu berjaya, negara dah jadi negara Islam, masyarakat mengamalkan Islam keseluruhannya, itu yang katakan sebagai baru berjaya, itu sebenarnya bonus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berjayanya apabila kita tetap kekal dengan Islam, istiqamah sampai bila-bila, dengan buat kerja dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berjihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu yang disebutkan oleh penulis tu selepas daripada didatangkan dengan ayat daripada surah Al-Baqarah tadi. Maka orang-orang yang tak faham dengan tabiat kerja-kerja Islam, yang mana mereka melihat bahawa azab ataupun penyiksaan itu sebagai tanda dalilun ala ibtiadihim anin nas. Orang-orang yang tak faham dengan kerja amal Islami, maka mereka akan melihat bahawa penyiksaan, azab yang datang kepada orang yang berjuang itu adalah tanda jauhnya perjuangan. Bila dah susah-susah macam ni, dah kalah macam ni, maknanya memang lama lagi lah nak menang. Ataupun memang tak menang lah ni kalau macam ni. Tak menang. Azan. Okey, azan. Tak perasan jam.
Sekali lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah dalam bab ini didatangkan dengan kisah sahabat Nabi Sayyidina Khabbab bin Al-Arat, yang mana belakangnya tu dibakar, dia macam dipanggang di atas api, bara api, sampai kan lemak-lemak badan dia yang dah mencair tu, itulah yang jatuh ke atas bara tu dan mematikan bara tadi. Teruk dah hujan dia. Dalam keadaan teruk yang semacam tu, kita sendiri tak terbayang macam mana teruk kalau kita lalui. Dia sebut kepada Nabi, kau doalah untuk Allah berikan kemenangan kepada kita sekarang. Nabi kata apa? Kamu ni terlalu gelojoh sangat. Macam tu punya hujan, Nabi kata kamu ni gelojoh sangat. Orang yang dulu daripada kamu ni berdepan dengan penyiksaan lagi teruk lagi, Nabi sebut. Maka penyiksaan itu merupakan sunnatullah. Sampaikan ada di kalangan orang-orang yang terdahulu ni, mereka disikat dengan sikat daripada besi. Sikat besi tajam lah, yang mana sikat tu digunakan untuk ditolak ke daging dia sampai terkeluar daging. Orang-orang yang terdahulu ni memisahkan di antara daging dengan tulang dia, sampai macam tu sekali ujian yang dikenakan kepada umat yang terdahulu. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini Nabi memperingatkan kepada sahabat, bahawa nanti satu masa nanti Allah akan memenangkan juga perjuangan kita. Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Maka antaranya dalam sebahagian daripada sirah, dalam hadis Nabi, dalam sirah Nabi kita lihat bagaimana Nabi dengan menyebutkan bahawa Farsi dan Rom itu akan berada di bawah penguasaan Islam. Kalau nak ikutkan zaman Nabi, tuan-tuan, asal-asal daripada Nabi bawa dakwah ni dekat Mekah 3 tahun, berapa ramai yang dia ikut? Bila Nabi berada di Madinah, barulah ramai sikit, dapatlah membentuk satu kerajaan Madinah. Dan selepas daripada itu berlakunya peperangan dan juga urusan politik, sampailah Islam ni tersebar ke seluruh Jazirah Arab, yang akhirnya sedikit demi sedikit menjadi satu kerajaan yang besar. Dan sampailah satu masa umat Islam berperang dengan kerajaan Rom, berperang dengan kerajaan Parsi, dan dapat menguasai kerajaan-kerajaan yang besar, yang mana awal sahabat-sahabat tak terbayang pun benda itu akan berlaku. Tetapi mereka dengar Nabi sebut, mereka yakin perkara itu pasti akan berlaku. Dan benar-benarlah bila Nabi dah wafat, para sahabat mampu menguasai Farsi dan Rom. Rom tu khususnya Rom Timur lah, Rom Timur, dan juga Farsi sampai ke kawasan Iran dan sebagainya, dikuasai oleh Islam. Jatuh kerajaan-kerajaan besar di bawah kekuasaan Islam pada ketika itu, yang mana Nabi sebut sebelum daripada berlakunya peristiwa itu. Nabi dah sebut, yang mana peristiwa itu hanya berlaku selepas Nabi wafat saja. Jadi maknanya nak ceritanya Nabi sebut kepada sahabat Khabbab bin Al-Arat, Allah pasti akan memberikan kemenangan kepada agama ini itu, memang betul-betul telah berlaku selepas daripada kemudian tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat dalam keadaan Nabi itu masih hidup, maka orang Islam pada ketika itu terpaksa mengeluarkan, membuat pembayaran, maknanya membayar satu jumlah yang sangat besar untuk kemenangan Islam itu. Orang Islam terpaksa membayar dengan harga nyawa mereka, dengan harga harta mereka, untuk memenangkan Islam ini. Itu masa Nabi hidup tu. Sampaikan satu kawasan akhirnya tunduk kepada Islam itu sendiri. Jadi sahabat-sahabat ni tuan-tuan, bukannya mereka duduk senang lenang tiba-tiba Islam tersebar, tuan.
tetapi mereka mengorbankan hidup mereka untuk Islam, dan akhirnya Islam itu sampai ke serata dunia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat sahabat-sahabat ni tuan-tuan, mereka sangat yakin dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan, khususnya dalam surah At-Taubah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala membeli daripada orang-orang yang beriman harta diri mereka dan juga harta mereka, dengan bahawa Allah akan membayar kepada mereka dengan syurga, iaitu mereka perlulah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Hendaklah mereka itu berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah mereka itu membunuh musuh ataupun mereka itu dibunuh oleh musuh. Jadi para sahabat ridwanullah alaihim sangat yakin dengan ayat ni tuan-tuan, bahawa mereka korbankan apa saja, Allah akan balas syurga kepada mereka. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kita secara ringkas kita boleh ambil pengajaran daripada di bawah tajuk penyiksaan yang dihadapi oleh Nabi dan juga para sahabat ini. Ialah maknanya ujian adalah satu benda yang sebati dengan perjuangan. Orang yang buat kerja untuk Islam, orang yang nak memertabatkan Islam dalam pemerintahan negara dan sebagainya, nak jadikan syariat Islam ni terlaksana keseluruhan hidup manusia, ya, sebagai satu cara hidup yang syumul, pasti akan berdepan dengan kesusahan dan perlu mengambil masa. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan dalam satu ayat, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihim asyuqqa." Ya, kalaulah perjuangan Islam ni merupakan satu jarak yang pendek, jalan sikit sampai, wa safaran qasidan, ataupun dia merupakan satu perjalanan yang dekat sahaja, lattaba'uk, nescaya semua manusia akan ikut kamu wahai Muhammad. Semua orang akan terima agama kamu, tak ada masalah. Tetapi Allah ingatkan awal-awal perjuangan agama ni, nak memperjuangkan Islam ini, ya, ba'udat, merupakan satu perjalanan yang sangat jauh, panjang jalannya, alaihimu syuqqah, dan orang yang berada di atas perjuangan ini akan berdepan dengan kesusahan demi kesusahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita nak ambil pengajaran ringkasnya pada malam ni sebenarnya pendek je, iaitu kesusahan adalah sesuatu yang sebati dengan perjuangan. Itu aja ringkas kita nak ambil faham pada malam ni. Nak buat kerja untuk Islam, kalau nak senang-senang, mudah-mudah, memang tak akan ada dalam perjuangan Islam. Ya, awak nak buat kerja untuk Islam, pasti akan ada susah, kesusahan, kesukaran, penyiksaan, ya, caci maki daripada musuh. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar daripada tajuk kita ini, ya, tajuk yang nampak mudah tetapi tak mudah untuk kita dengar, mudah untuk kita nak ambil faham, tetapi susah untuk kita nak laksanakan dalam kehidupan, bukan mudah, ya. Jadi mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita untuk kita tidak mudah putus asa dalam kita menjalankan kerja-kerja dakwah, ya, nak berjuang melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang syumul dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan istiqamah dalam jiwa kita untuk menjadi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa setakat tu dululah untuk malam ini. Insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pula di bawah tajuk siyasatul mufawadat, iaitu kalau ikutkan makna dia tu politik perundingan lah, ya, maknanya bagaimana Nabi pada zaman awal-awal dakwah ni, ada masa Nabi berbincang, bukan Nabi bincang, maknanya orang kafir Quraisy datang berbincang dengan Nabi supaya Nabi ni boleh slow downkan dakwah dia. InsyaAllah kita akan tengok dalam pertemuan yang akan datang, insyaAllah, ya. Jadi saya setakat tu dulu, yang baik datang daripada Allah, mana yang kekurangan kesilapan saya mohon maaf kepada tuan-tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna min fa'una. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا يتبعون شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.